Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustaz Syed Muhammad Firdaus bin Syed Ayub. Satu hari satu nasihat bersama Mahat Tafiz Al-Fatih. Jadi insya-Allah pada hari ini ringkas sahaja saya akan berkongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT satu hadis di mana hadis ni menyebut an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu 10 amsalha ila 700 ضعفin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi yada' syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Maksud dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan anak Adam digandakan pahalanya daripada 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Allah Azza wa Jalla berfirman, melainkan puasa, sesungguhnya ia milikku, iaitu milik Allah, dan akulah, iaitu Allah, akan membalasnya. Dia, iaitu orang-orang yang berpuasa, meninggalkan syahwatnya dan makanannya kerana aku. Jadi kalau kita tengok dekat sini, hadis ini menyebut setiap amalan di dalam bulan Ramadan ini akan digandakan pahalanya sehingga 700. Mungkin daripada satu pahala digandakan kepada 700. Solat fardu digandakan, kemudian solat sunat digandakan sehingga menjadi pahala solat fardu. Tapi semua amalan itu akan digandakan, tapi kecuali puasa. Tapi puasa ni special sikit. Sebab apa? Sebab Allah yang akan bagi sendiri pahala. Maksudnya bila Allah yang bagi pahala, maksudnya pahala dia tu infinity. Kita pun tak tahu berapakah nilai pahalanya yang Allah akan bagi kepada orang yang berpuasa. Sebab itu orang yang berpuasa ini disediakan untuknya pintu syurga yang khas untuk orang yang banyak berpuasa. Dia akan masuk melalui pintu orang yang berpuasa. Maksudnya di situ menunjukkan bahawa adanya satu kelebihan yang sangat hebat bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi sebab apa Allah sendiri yang akan memberikan pahala itu kepada seseorang yang berpuasa? Sebab orang yang berpuasa ini dia sanggup meninggalkan benda yang halal, iaitu dia sanggup meninggalkan makan dan minumnya di siang hari, semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rebutlah peluang yang ada dalam bulan Ramadan ini untuk sama-sama kita gandakan amalan kita. Sebab apa? Sebab bila pahala ganda, amalan pun kena berganda lah, barulah kita akan dapat dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang berpuasa, berpuasa hanya kerana ini. Jadi itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.